aloe vera gel boleh rawat apa? Sebenarnya aloe vera gel ni insya-Allah boleh membantu menyembuhkan macam-macam penyakit jika diambil dengan kuantiti yang disarankan. Tapi pengingat, aloe vera gel bukan ubat. Maira sebenarnya nak korang tanya pada diri, kenapa aku hanya fikir nak saput badan bila badan dah mula bermasalah? Cuba kita fikir balik, badan kita ni tak pernah cuti. Masa kita tidur dan rehat, badan kita masih bekerja. Masa kita makan, sistem penghadaman kita bekerja juga. Masa kita sibuk, lagilah organ-organ dalam badan kita tetap menjalankan tugasnya. 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi kita pula selalu tunggu badan bagi signal baru kita nak jaga. Sebab tu Maira jadikan aloe vera gel sebagai salah satu rutin penjagaan dari dalam bersama pemakanan dan gaya hidup yang lebih baik. Bukan nak jadikan aloe vera gel sebagai ubat segala penyakit, tapi kita nak ubah cara berfikir tentang kesihatan. Daripada bila sakit, apa aku nak ambil, kepada lagi aku masih sihat, apa yang aku boleh buat untuk terus menjaga kesihatan. Sekarang Maira nak tanya, korang nak jaga kesihatan sebab takut sakit atau sebab nak jaga badan yang masih sihat hari ini? So viewers, yang tercari cari mana dapatkan aloe vera gel, boleh kirim mesej Maira. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.